This week on Live at Tinker. Dia macam kena bersabar, orang kata, untuk mendapat nikmat. Untuk mendapat nikmat. Diorang semua ingat orang-orang yang sayang. Kau ingat pilihan kau. Tapi aku sayang dia tu. Itu paling matang dalam sebanyak-banyak yang aku interview tau kali ni. Tahun ni dah nak menutup tirai. Jadi apa yang bos belajar? Apa yang bos belajar tahun ni? First yang aku belajar, Tinker ni terlalu ramai perempuan. Walaupun lelaki tapi perangai dia perempuan. Bukan lembut tapi terlalu ramai lelaki. Terlalu ramai perempuan. So bila terlalu ramai perempuan, dia punya perasaan tu macam aku rasa macam aku berbini 50. Nak kena layan. Kejap kau mengajuk, kejap dia ni mengajuk. Tahun ni ekstrim. Dan benda kedua aku belajar, 70% budak-budak kat Tinker ni dah tua. Tapi orang kata kita Gen Z. Tak. Umur berapa kira muda? Bawah 25. Kau boleh kira berapa ramai yang bawah 25? So yang muda 3 orang ni, Amir, Ali, Kashika. So dia perempuan ataupun lelaki 25 ke atas ni dia dah nak kahwin, dia dah nak tu. Aku belajar untuk less give good. Betul. Okey lah, mampus lah aku nak buat kerja je. So aku tak berminat dengan Ini ada drama. dengar okey tapi aku don't count me in. Okay, you're not invested lah. Macam okey dengar gelak-gelak bla bla bla, but aku rasa Tinker tahun ni sangat best. Untuk brand yang dah nak masuk 12 ke 13 tahun ni, aku rasa tahun ni banyak sangat benda baru yang kita buat. So meaning regardless lah yang macam yang bita-bita tak macam dulu lah apa, move on. Tapi aku rasa banyak benda baru yang kita buat. Macam aku tak sangka kita boleh buat, aku tak sangka kita ada that capacity untuk still have that drive to buat. Dia bukan membanggakan untuk aku. To me it's more like macam I feel like macam dalam hati ni kembang sikit sebab Tinker still relevant. Not maybe bukan untuk korang, but in context of business or macam apa, bukan business, kepuasan berkarya tu, I rasa macam dia fulfilling. Tak, pada I kena kecam tu masa kita start pun kena kecam juga. So to me like macam whatever lah, you know, like macam nak kecam macam mengecam tu makes them happy, okay, by all means. But macam aku ada banyak lagi benda penting nak fikir daripada nak fikir kecaman kau. And then aku ini aku belajar Ferry memang seorang yang annoying sangat gila. Ini aku belajar Jess seorang yang sangat manja rupa-rupanya. Ash pun walaupun dia nampak macam tu, dia sebenarnya manja. Ini Sabi, dia dalam jalan nak menuju ke arah macam, dan ni dalam aku punya book in my book, jalan yang sama untuk jadi macam Ferry. Sebab aku rasa dia annoying gila. Tu Alia aku rasa dia tahun ni dia matang. Takut. Tahun ni dari segi pengalaman, life experience, dia macam kematangan dia tu maybe 10 tahun. So walaupun umur dia 27 tapi dia punya level matang tu adalah orang umur 35 macam tu. Jangan macam tu, nanti saya nampak tua. Kematangan. Saya sumpah akan nampak tua. Enough. Girl. Boleh tak? Kamu tak solat? Apa kau belajar tahun ni? Apa kau belajar tahun ni? Banyak weh. Tu semua belajar banyak. Betul. Penantian adalah satu nikmat. Dia macam kena bersabar, orang kata, untuk mendapat nikmat. Nikmat. Betul. Passion is virtue, orang kata. Yang penting tahun ni 2025 ada 2 keyword. Keyword yang pertama, patience. Kita macam kena bersabar dengan pelbagai perkara. Personal ke, kerja musliah dan orang-orang sekeliling. Nombor 2, personal, passions. Dia macam kadang-kadang bila kita busy kerja, kan orang yang personal ni dia macam bagi tekanan. Jadi kita kena bersabar. Keyword yang kedua adalah acceptance. Konteks dia macam kalau apa kita plan tu tak jadi kan, kita accept je. Kita plan baru. Jangan stress over things that you cannot control. That applies to all of you too. Okay, I rasa apa yang I belajar, I dah faham konsep producer tu kot. Maksudnya seteliti itu. Before ni mungkin very surface cara pembelajaran I tentang producer, but this year more in depth. Yang I learn more than other producer learn. Betul lah. Overall, I learn to say no. I learn to push people bila perlu. Bila dia macam dah terlalu too much for me, then you go. Tak kisahlah apa dia cuba buat kan. Betul. Cubalah macam mana pun tak nak.
Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ni Ana nak tanya di sekitar muka office di MBSA. Soalan, apakah makanan yang buatkan mereka mengingatkan kepada seseorang yang lain? Ya, Ana akan tanya dengan saudara Fakul. Baru-baru ni aku dapat satu benda yang mengejutkan diri aku. Aku first time makan homemade punya steak. Tak terkejut pula. Okey, apa? Aku first time makan homemade punya steak. Bila aku makan steak, aku akan teringat dia lah. So, adakah daging tu daging daripada rumah? Sebab homemade? Betul. Kurma kepada siapa? Kau. Ha? Tengok kepada aku. Bukan kau. Hari ni. Hari ni sahaja. Ya, Hari ni sahaja. Yang betul lah. Serius aku tak ada dah apa Contoh lah macam kau makan papaya, lepas tu kau teringat dia. Aku faham papaya. Okey aku ambil papaya. Tak ada lah. Saya kalau makan saya ingat diri saya. Saya pentingkan diri. Tiada jawapan, tetapi itu juga jawapan. Terima je lah. Sushi. Ingatkan ayam on. Sebab kali terakhir makan sushi bersama, lepas tu suruh simpan receipt. Tak baik tau. Tempat sushi time tu dekat Ampang Point. Lepas tu ayam on kata, kalau boleh je bagi tu mama. Sebab itu adalah macam dia tak ada makan bihun, tapi dia nak juga makan bihun goreng kat situ. Sebab time tu dia sakit, tak ada makan goreng-goreng. Lepas tu cakap jangan bagi tu mama. Macam okey, janji dapat makan sushi. Lah tak tahu nak pergi. So bila Mek On makan sushi dengan bihun, Mek On akan teringat kat ayah lah. Betul. Makanan? Makan. Aha. Dia. Makanannya adalah sushi, dia adalah wife saya. Kenapa sushi? Soalannya pun tak tahu. Makanan. Soalannya pun tak tahu tadi. Makanan apa, dia apa? Dia siapa? Makanan sushi, dia wife. Wife saya. Wife saya bukan wife kamu. Wife saya. Bukan wife kamu. Sushi apa? Alamak, saya tak makan sushi. Wife saya yang makan sushi. Jadi saya makan steak. Bukan makanan favourite. Habis tu apa? Ini Dia tak tanya. Tak, ini soalan dia. Dia tak. Makanan apa yang kau makan mengingatkan kau kepada seseorang? Oh. Dia betul lah, jawapan dia betul lah. Oh. Dia makan sushi, dia ingat wife dia. Tapi betul makan sushi. Dia bukan makan, dia tengok ingat wife. Sushi. Yang kau makan dan kau teringat? Aglio olio. Oi, siapa? Wife jugalah, takkan orang lain. Tak, aglio olio tu dia tahu aku suka. Dia suka buat. Ingat, dia selalu buat ni macam tu. KFC, aku ingat dekat jiran aku, dia macam KFC tu. Kau gelak Betul lah. Jiran kau. Muka dia macam KFC. Aku gelak. KFC. Taklah, sebab aku tanya ramai setakat ni, diorang semua ingat orang-orang yang sayang. Kau ingat jiran kau. Tapi aku sayang jiran aku. Sekejap aku lupa nama makanan tu sekejap Yang full nanti kau cut dulu lah, kau ambil yang di ujung sekejap Jangan tahu apa. Kau bukan sekejap. Maggi kari. Sabar, aku dah nak sampai dah ni, kejap apa. Makarun. Bukan. Cakarun. Makarun. Apa yang kau belajar tahun ni? Saya belajar untuk jangan asal kat sini. Oh, mulut kau bukan kat situ. Saya belajar macam bos cakap lah, kita kena ignore. Bos ada cakap kat saya kan, ignore komen-komen kan. So saya belajar untuk ignore komen-komen tu lah. Ya ke? Komen saya ignore. Yang saya tak boleh ignore sebab orang dah start datang attack saya punya personal account tu, saya tak boleh. Block je. Okay. Simple je. Tak, kau kena faham. Kau kena, bila orang buat macam, kau fikir macam kesian diorang sunyi. Betul. Tak ada kawan, tak ada siapa nak berkawan. Kau ambil macam tu je. Okay, lepas tu? So saya this year saya belajar juga untuk cakap no. Ya ke? At time. Okay. Sebab most of the time saya rasa macam, dulu saya kalau orang call, saya rasa macam keperluan saya kena jawab. Orang text ke, orang call ke, saya ada rasa macam tendency macam okay, aku kena jawab ni. Tapi this year saya macam tak perlu kot, kalau aku tak nak jawab, aku tak nak jawab lah. Tahu tak tahu apa? Apa dia? Faktor usia. Ya ke? Ya. So saya dah tua. Ya. Okay. Sebab kau dah lagi relax. Bila kau dah relax macam whatever. Bila kau dah matang sikit macam whatever, miss out lah. Padahal aku ada live aku kot. Dari percintaan apa yang kau belajar? Percintaan? Tak ada, aku tengah happy. Yelah. Happy takkan tak belajar kau tu. happy ke tak happy. Apa yang kau belajar tahun ni? Belajar untuk communicate lah. Communicate comes with comprehension. So communicate je tapi tak faham, tak guna agak lah. Aku belajar Quarter. membetulkan tahi Alia. Yes, aku pun belajar untuk bagi tahi dekat Ali. Tahun ni kita belajar banyak benda, tapi yang susah dia nak buat orang lain pun belajar benda sama. Ada banyak lagi yang masalah-masalah yang lagi teruk daripada Alia. Dia tak tahu, tapi dia rasa dia yang paling teruk lah. Betul. Alhamdulillah ada rasa tu. Kalau tak rasa apa, aku geram juga.
New Jeans tetap tak comeback. Kalau boleh keluar je lah, tak payahlah dengan company tu lagi kan. Tunggulah habis kontrak tu baru buat. 2029 lama lagi. Lama. Diorang pun dah hantar orang dah tak ingat lah. Tak apa, aku ingat. Ada New Jeans never die. Aku belajar buat trap. Aku belajar bersabar. Belajar menghadapi belajar macam mana tak nak botakkan kepala sebab kepala aku dah botak. Belajar menjaga kesihatan, makan benda-benda sihat-sihat. Hobi tak apa nak ada tapi kita bersukan lah. Jogging. Belajar menerima, betul. Belajar menerima keadaan. Tak, aku tak boleh nak recall sekarang kalau aku tanya macam ni. Aku akan ingat benda-benda ni kalau hari tahun ni. Baru akan semua datang macam out of body experience tu. Tipu je kita pernah spend New Year time tapi kita tak ada pun buat refleksi apa-apa pun. Malam tahun baru aku dengan apa dengan kau. Kau tanya apa ada ke tak benda tu? Simpan duit. Simpan duit? Sebab apa? Beranak satu rumah di rumahnya tu. Okay, so tahun depan aku kena expect hang ada banyak duit kan ni? Amin. Okay. Tak tahu belajar pun sama je tak tahun. Bosan lah hidup. Tengah malam kat office. Itulah baru. Edit tengah malam lah. Sampai pukul 2, pukul 3. Berusaha sendiri pun sama. By the way, aku ada beli Texas chicken lah dekat dia masa dia nak edit tu. Masa tak marah sangat. Last pun di tengah malam pun masa bulan puasa bila kita yang kena kacau benda tu. Lama dah. Tu lah dah. Okey lah bagi kau ingat balik zaman dulu. Ayolah. Dia orang kan rindu OG. Okey lah, OG kena kerja sampai malam kan. Lebih sabar kot sebenarnya. As much as I tahu sebab I ni hot headed jugalah. Senang marah, senang cool. Tapi I rasa this year throughout my year even dengan anak-anak yang besar, jajaran perangai dia juga, and then I workload juga, I rasa I banyak bersabar. I think more rationally this year compared to previous years. I nampak I lebih matang kot. Geli lah nak pakai tu kan. Tapi nak cakap macam matured, nampak lebih, kira otak lebih tua lah. Bahasa kasar dia lebih matured lah. Apa yang I belajar juga to kick off all unnecessary energies kot. Macam dulu I bawa balik rumah fikir kan, kenapa, what did I do wrong and things like that. Tapi sekarang mungkin macam doesn't matter. Dia jadi and also no, it doesn't matter. It doesn't, as long as otak aku balik rumah okay, then keep your mental sanity at point. So benda yang tiada kena mengena dan bagi you memikir benda-benda tu merosakkan kau punya mental sanity, shush. Management lah. Maksudnya macam menguruskan diri sendiri dan menguruskan benda-benda lain juga. Jadi sebenarnya kalau dah ada rentak nak manage tu sebenarnya dah okey dah sebenarnya. In terms of kerja and in terms of diri sendiri juga. And emotion. And emotion. Sebab sebelum ni macam kalau ada kerja ke ada masalah macam suka procrastinate. Nanti lah. Tapi sekarang macam dah mula sedar yang kita kena settlekan benda tu cepat so that kalau ada masalah lain datang kita dapat tackle juga. Bagusnya orang umur I 34 tahun ini pun masih lagi kadang-kadang ada masalah procrastination. So procrastination is quite a big deal jugalah. Walaupun umur you besar, makin meningkat tak semestinya you are good at handling that. Some people makin tua makin procrastinate. So you bagus lah. So proud of you. Kadang-kadang kalau kita tangguh benda kecil yang lama dia makan. Update semasa Amin masih tak jumpa jawapan dia. Tapi kita tanya Alif. Kurma lah. Aku teringat dekat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia makan kurma, dia teringat kat Nabi. Alhamdulillah lah, baguslah. Baguslah budak tingkah baru. Okey, aku dah ada dah. Old fashion waffle. Woi, waffle je. Sekejap, apa beza waffle dengan old fashion? Nak tengok gambar. Aku kau terliur kan? Ingat kan? Ingat kan? Kau wife aku lah. Oh lah, baguslah. Kau apa? Dia mengingatkan kepada orang-orang yang dah tak ada lah. Contohnya bapak aku dah tak ada. So makanan contoh macam lontong. So mengingatkan dia lah. Aku ingat tu pernah cerita bapak kau suka makan campur-campur. Ya. Dia contoh macam kalau ada tempat nasi campur kan. Macam cafeteria kan ada mi, dia akan ambil sikit lah, dia akan campur-campur lah. So aku akan carry forward benda tu lah. Nandos, apa tu? Dari peri sauce. Bukan peri sauce, dia ada satu. Aku tak ingat lah, dia kena makan dengan roti, dia kena cicah tu. Dulu aku tak suka. Sekarang ni aku kalau pergi sana aku akan order. Dan automatically aku akan ingat dia. Thank you dong. Tak ada lah, bodoh ada lah. Sibuk nak tanya Paul. Lepas tu ada yang baru ni, kedai Tom Yam dekat Kampung Baru. Ni orang lain. Nasi lemak burung hantu. Nasi lemak burung hantu Tamas, orang lain. Cili kampung KLCC pun sama juga. Orang cakap Kawan biar 1000, Bekasi biar 1. Sekarang ni aku tengah Bekasi banyak.
berkasih dan sayang. Aku tengah kumpul data. Aku tengoklah yang macam mana, yang sesuai, yang tak sesuai. Kau banci ke? Lebih kurang lah. Petai, sambal petai kepada mak. Sebab mak masak sambal petai terbaik. I suka makan petai. So every time I balik Kedah, dia akan cari lah, dia akan pergi. So sweet kan memang. Dia akan pergi pasar and dia akan try cari petai. Like kupik siap-siap semua. Few packet. So dia bila balik dia tanya bila akan. So dia akan try lah. Dan selain daripada sambal, dia akan try to explore cara masakan lain. Sebab I suka. So itu terbaik lah. Paling padu. Assalamualaikum. Kepada orang yang paling beradab dekat dalam Tinker. Okay, tahun ni macam-macam benda jadi kan. Kau dapat jadi pelakon, kau dapat jadi host. So, apa benda yang kau belajar yang kau rasa kau nak carry forward to next year? Apa benda yang macam contoh kau accident, lepas tu kau macam kau accident kan? Apa yang kau belajar? Kau tak boleh selekoh lebih tajam sangat kan? Contoh. Kalau nak kata yang sebetulnya aku belajar untuk mengawal emosi. Dulu kau barana? Dulu ya. Dulu ya lah. Okay, dia marah ni, bila marah dia ada energi marah tu kan. So emosi tu dia berkait dengan energi marah tu. Bila marah energi kita tinggi. And then bila kita macam aku lah, orang macam aku akan suppress marah tu. Tak bagus lah. That's why energi marah tu kita kena pandai. Ini apa yang aku belajar lah tahun ni, kita kena pandai salur ke mana marah tu. Kau salurkan kat mana? Tak jumpa lagi jawapan dia. Kata dah belajar. Aku belajar untuk menyalurkan, tapi yang modul nak salur ke mana tu aku belum belajar lagi. Mungkin tahun depan lah. Aku chapter tak masuk lagi. Tahun depan aku sambung belajar lah. Okey lah, aku cakap on behalf dia, aku rasa apa yang Fak Put belajar adalah macam mana dia nak bahagikan masa dia untuk family dengan kerja. Kerja dia siapkan laju so that dia boleh spend time dengan family dia. Kan? Betul. Tu antara benda bukan benda baru tapi benda yang kau cuba maintain daripada dulu sampai sekarang lah. Betul. Ada yang cakap tu betul. Sebab dah start buat yang live tu. So weekend selalunya aku punya mindset adalah dengan family. Tapi tak adalah nak kata marah buat live tu. Okay, so sekarang kerja semakin tak menentu guys. Kerja kat Tinker takkan pernah menentu lah setiap tahun. So tahun ni lagi tak menentu kerjanya. So aku belajarlah untuk menentukannya. Tahun ni I tak ambil peduli orang. Maksudnya you buat kerja you je. Kerja orang jangan ambil tahu. Lepas tu apa-apa black and white. Kalau misalnya tak ada, jangan buat. Jangan rajin sangat. Dengar tu apa? Kita dengar memang selalu dengar. Lepas tu limitskan. Bukan macam limitskan apa ni. Maksudnya circle of friends tu biar kecil. Then you happy. Tak payah banyak-banyak. Tak payah sibuk hal orang. Orang pun tak sibuk hal kita. Betul. Itu saja. Itu paling matang dalam sebanyak-banyak yang aku interview tau kali ni. Aku belajar banyak diam. Kalau terlebih cakap tu nanti dia akan ada masalah. Kau belajar apa? Aku tak belajar apa. Okay, aku nak dengar punya. Tak mau. Kalau kau bersembang, jangan terlebih share. Nanti dia akan banyak bawa problem dekat kau balik. Tapi kau macam overshare je. Aku rasa dia macam dia tak makan nasihat dia. Taklah, main dengan korang okey lah. Sebab sama frekuensi. Dengan orang yang lain frekuensi ni tak boleh share sangat. Okey. Kena tengok circle lah. Kalau circle ni kau kena sembang benda ni, kalau circle tu kena sembang benda tu.